Emas bukan seperti saham. Adakah beli emas public gold sama seperti kita beli saham? Ramai sebenarnya yang memerhati pergerakan harga emas semasa. Sama seperti orang lihat pergerakan unit saham. Tetapi belian emas dan saham sangat berbeza. Konsep saham, beli harga murah dan jual pada harga yang tinggi dan akan mendapat keuntungan. Memang betul, konsep ini digunakan pakai untuk emas juga. Tetapi untuk menjadi kaya dan berjaya dengan emas, anda hanya perlu fokus dengan penambahan gram emas, bukan hanya pada kenaikan harga. Bila anda hanya fokus pada graf naik turun harga emas, emosi akan terganggu dan akhirnya gram emas tidak akan bertambah-tambah. Jangan jadikan emas seperti mindset trader saham. Saham, bila harga jatuh, anda boleh rugi sehingga nilai boleh menjadi negatif. Dan anda juga boleh rugi tanpa ada apa-apa yang tinggal di dalam tangan. Tetapi emas, walaupun harganya jatuh, anda masih ada aset di dalam tangan. Dan seperti yang kita tahu, sejarah harga emas selama 20 tahun telah menunjukkan harga emas secara purata meningkat sebanyak 10% setiap tahun. Belajar sesuatu? Jom kita mulakan simpan emas. Rujuk pin video untuk bermula atau boleh hubungi saya untuk saya bantu sebaiknya.